yang ada konon-konon dia mari, dia jumpa kita, dia sembang-sembang apa benda. Lepas tu protokol dia, benda tu akan hilang, benda tu akan kena curi. Kawan baik lah pun benda macam Dapi ni dengan mat daripada Depot 2 ni kan. Sistem protokol Waksari ni kan, yang ada kan, yang diguna pakai kan sekarang ni kan, dalam Malaysia ni, daripada skema institut nasionalism, skema reserve, institut reserve macam mana ke daripada Muhammad skema Nizam, Nizam tu, Muhammad skema Nizam yang kita faham kat sini. Muhammad skema Nizam tu, dia pegawai Muhammad skema Nizam gitu, dekat situ. Yang kita dapat masa dekat KL tu, Muhammad skema Nizam, yang daripada Adam yang Hafiz tu kan, Hafiz yang curi duit SPRM tu kan. Ada seorang lagi tu yang anak usi tu, sejak bila pula dia ada pakaian apa benda lapor diri dekat, aku duk ada masa pejabat dekat pejabat SPRM tu, dia boleh lapor diri dekat situ. Unit skemarism tu, yang dia pakai protokol tu lah, protokol scam kebangsaan ni. Bukan unit notifikasi penipuan scam online tu, scammer tu bukan. Ini protokol untuk melakukan scam secara berpusat, secara induk. Aku pun pening juga benda tu. Aku kena pukul. Koma weh. Aku tak syak alam weh. Bro. Tu daripada unit scammer tu. Yang best ni, yang kita point yang penting kat sini, Fadil Noor ni. Fadil Noor ni dia kena beritahu sebab dia ada kad gerah kan. Yang macam mana sebelum pada tu, kad gerah tu saya buat dengan Ustaz Zul tu, pengarah SPRM Malaysia tu, yang kena dipecat tu. Bukan salah dia dekat situ. Itu budak-budak yang daripada 25 juta tu, lebih tu, 100 lebih tu, 190 lebih dia punya equity, property tu, 194 juta lebih daripada situ. Sebab 3 bangunan tu memang bunian ni. Istilah bunian, insyaAllah. Okey, kita sambung part seterusnya, protokol ni.